dalam keadaan yang panas-panas kak. Saya sudah pasang ya, sudah pasang. Kita tes dia macam mana. Nah, kedudukan dia syok lah. Dia tidak juga bilang longgar, tidak juga bilang fit, sedang-sedang lah. Buatan antik lah. Oke, so kita pergi tes. Start dia tengok berapa suhu dia boleh tolong dan pick up long. Saya belum boleh cakap, nanti baru saya bagi tahu. Sebab mau pergi highway kan balik nanti. Kita tengok macam mana. Alright, setakat ni sudah tadi 50 kan. Sekarang dia tadi 52 kah? Nah, betul. Nah, ini rekod lama. Nampak? 52. Nampak? Oke, 52. Kita tengok macam mana. Ini dia punya graf lah. Oke, graf lah. Oke. Sudah pasang, terus start jadi 50. Kita tengok. Nanti saya bawa jalan lagi, saya akan tengok juga apa kebaikan dia yang jenama high performance di Rexon ni. Oke. Setakat ni inilah graf dia. Oke. Untuk kita tengok intake, suhu panas yang daripada angin masuk pergi dalam enjin kita. Oke. Masih dengan 50 Rekod lama. Oke. Rekod lama. Masih lagi 50. Oke, tadi 52 Oke. Yang ini 52, nampak Oke. Jadi kita tengok macam mana nanti. Macam mana keadaan dia. Alright.